Nak buka kan? Man tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah. Sama lagi pengajian kitab kita, InsyaAllah tengok kitab Asas I'tiqad. Tengok pada muka surat surat 15 2, 4, 5 baris pada atas. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Kata musannif, dan kena kita reti kata ada Tuhan itu ilmu, iaitu pengetahuan. Ini masuklah perbicaraan sifat-sifat ma'ani. Jadi sifat Allah Ta'ala yang wajib fardu ain atas diri kita lah. Wajib kita kena mengaji satu persatu, iaitulah 20 sifat. Itu atas qaul yang masyhur. Yang muktamadnya 13 ya. Maka tak dapat tidak 20 sifat ni wajib kita nak kena mengaji satu persatu. Bukan mengaji saja, bahkan wajib kita kena i'tiqad, kena berpegang teguh hati kita, kena jazam, tak boleh zon tak mada, syak tak mada, waham pun tak mada. Maka tak dapat tidak nak bagi i'tiqad pegangan hati kita ni kejap, itulah dengan mengaji lah. Ni kita nak mengaji sini berkaitan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang jenis ada diri. Kalau kita buat contoh bandingan lah, kalau perkara makhluk lah, contoh hijau di baju ni, ni orang panggil sifat yang ada diri. Hitam, kuning, hijau, itu sifat tu, sifat yang jenis ada diri. Tapi bandingan lah, di Tuhan tak macam ni lah. Yang pertamanya 20 sifat ni, cara ringkas lah, dia terbahagi pada 4 kategori ni. Yang pertama sifat nafsiyah, kita mengaji lah. Yang keduanya sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempatnya sifat ma'nawiyah. Ni kita masih lagi bahas berkaitan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang jenis ada diri. Di akhirat kelak ni, sekiranya Allah Ta'ala nak nyatakan, Allah Ta'ala nyatakan zat dia,
maka kita akan nampak juga segala sifat-sifat ma'ani dah. Sebab itulah Tauhid Pandai Mekah ni dia terjemah per tu. Pasal apa? Nak bagi muafakat dengan sifat. Kalau terjemah dengan mengetahui, iaitu amr i'tibari. Sebab tu terjemah per tu. Sebab apa? Nak bagi muafakat, bagi sama dengan sifat ma'ani tu. Sebab duk bahas sifat ma'ani, sifat ini ada diri, maka dia tambah depan tu per kata, perlihat, pendengar. Sebab tu kita kalau sebut kita melapik dengan pelapik beza. Bila sebut kita melapik, melapik ni bukan diri. Tapi kalau sebut pelapik, dia ada diri. Sebab tu lah Tauhid Pandai Mekah ni dia terjemah dengan per tu. Dia tambah per depan tu. Ni sambungan kita. Dan kena kita reti. Kena sini wajib lah. Wajib kita kena belajar hingga reti, hingga faham. Apa dia? Kata ada Tuhan tu. Ini bahawa ada pada zat Tuhan tu ilmu. Ini sifat ilmu. Iaitu ilmu tu pengetahuan. Maka pasal inilah, ni bahasa kita ni dia bahasa mudah ya. Bahasa kampung ya. Tak sama kita yang lain. Kalau cari kita ni tak jumpa. Dia tulis bahasa kampung dia gitu kan. Maka pasal inilah gitu kan. Maka pasal inilah. Sebab inilah. Sebab apa? Sebab ada sifat pengetahuan tu. Di zat Allah Ta'ala tu, tahu Tuhan akan sekalian perkara. Dengan sebab ada sifat pengetahuan di zat Allah Ta'ala tu, maka Allah Ta'ala tahu sekalian perkara. Sekalian perkara ni, apa dia sekalian perkara ni? Tulis sikit tu. Buat cerita mudah. Sebab apa? Kita tauhid ni mudah ya. Kalau kita boleh satu kitab tu, ada dobit penuh, ngaji kita alif pun semua sama ya. Cumanya yang ni dia makin tambah sikit, makin tambah. Tapi kalau asas kita dah ada, insya-Allah buka kitab mana pun serupa ya. Cumanya dia tambahan lah. Sebab tu kita ni kita asas i'tiqad. Tapak bagi i'tiqad tu. Sebab tu bila kemas yang ni, makin naik tangga kedua, tangga ketiga mudah. Tiba-tiba duduk bawah nak langkah naik tangga keempat tu. Tomuih ni. Jadi kalau naik satu insya-Allah sampai atas sampai atas baru dia rasa seronok. Tapi di langkah naik keempat tu yang tu jatuh pun pening. Tu yang tak mau ngaji tu kira tu. Kadang terlebih sangat tu. Dia huraian dia terlebih. Dia akan ada dekat ni tapi dia dengar benda yang lebih. Dia pening. Tulis sikit dengar. Maka pasal inilah tahu Tuhan akan sekalian perkara tu, yakni perkara-perkara yang mengetahui oleh Allah Ta'ala. 3 perkara, iaitu perkara yang wajib dan perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Tu maksud daripada Allah Ta'ala mengetahui akan sekalian perkara. Sekalian perkara ni apa dah? Itulah 3 perkara. Apa dia? Perkara yang wajib pun Tuhan tahu, perkara yang mustahil pun Tuhan tahu, perkara yang harus pun Tuhan tahu. Tu sekalian perkara. Maka jika perkara itu wajib, maka jika perkara itu wajib, wajibnya apa dia? Benda yang tentu sungguh, akal tak terima kata tidak, tu wajib. Maka jika perkara itu wajib, contoh kewajib ni apa dia? Contohlah, contohnya seperti ada Tuhan, ada Allah Ta'ala, ataupun sedia Allah, dan ada kudrat Allah tu. Seterusnya lah. Jika perkara itu wajib, dia tahu kata mesti adanya. Dia Tuhan lah, tahu kata mesti adanya.
Atau sungguti. Ni pun kalau orang biasa mengaji dah, dia tahulah. Kata terjemah ada dengan sungguh dia tahu dah. Kalau sungguh ni rujuk berapa, kalau ada ni rujuk berapa. Itu maksudnya sebut. Jadi sifat ilmu Allah Ta'ala ni, dia mengetahui. Allah Ta'ala dengan ada sifat ilmu Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala mengetahui segala perkara. Segala perkara ni, perkara yang wajib Tuhan tahu, perkara yang mustahil Tuhan tahu, perkara yang harus pun Tuhan tahu. Maka di sini musannif dia buat contoh perkara wajib tu. Jika perkara itu wajib, apa dia wajib ni? Benda yang tentu sungguh, akal tak terima kata tidak. Jika perkara itu wajib, dia Tuhan tu tahu kata mesti adanya. Hanya perkara wajib tu. Contohnya bila? Seperti segala sifat-sifat ma'ani. Sehingga kan sifat ilmu sendiri pun Allah Ta'ala tahu juga. Tu kita mengetahui Allah Ta'ala tu. Dan sungguti. Berkata juga sungguti ni, dia merujuk kepada sifat-sifat yang jenis amrun i'tibari. Apa dia? Contoh seperti qidam, baqa. Maka Allah Ta'ala tahu bahawa sesungguhnya qidam tu, Allah Ta'ala tahu semua. Sungguh qidam tu, dan sungguh baqa tu. Dia tak cuma ada, dia kena kata sungguh. Sungguh baqa, sungguh qidam, sungguh mukhalafah. Kalau ada, yang tu dia merujuk kepada sifat ma'ani tu. Dan jika perkara itu mustahil. Perkara mustahil ni apa? Benda yang mesti tidak. Akal tak terima kata sungguh benda tu. Itu mustahil. Dia tahu kata tidak. Begitu juga kalau lah perkara itu mustahil, Tuhan tahu kata benda tidak. Tidak ada. Contoh lemah. Lemah Tuhan tahu kata Tuhan tak lemah. Begitu juga binasa. Tuhan tahu kata tidak sungguh. Tu. Dan jika perkara itu mustahil, dia tahu kata tidak. Dia pun kena tulis sikit ni. Buat penjagaan sekejap lah. Nanti ni kitab-kitab yang lain tu kurang sikit lah bagi lebih ni. Jadi sikit tu. Yakni jikalau lemah masalah. Dekat tu. Dekat kata tidak tu. Yakni jikalau lemah masalah, maka Allah tahu bahawa lemah itu tidak ada sekali-kali. Dan ada lemah itu tentu tidak sama sekali. Lagi yakni jikalau lemah masalah, maka Allah tahu bahawa lemah itu tidak ada sekali-kali. Dan ada lemah itu tentu tidak sama sekali. Tu Tuhan mengetahui. Dan jika perkara yang harus, contoh apa dah? Perkara harus ni, boleh sungguh, boleh tak sungguh. Contoh ada Zaid ke, ada Ali ke. Dan jika perkara yang harus, dia Tuhan tu tahu kata boleh ada dan boleh tak ada. Tuhan tahu. Kalau benda tu benda harus, Tuhan tahu lah. Kata boleh ada, boleh tak ada. Dalil dia mana dia? Dalil bagi apa? Bukti yang mengatakan Allah Ta'ala ni ada sifat ilmu tu. Tapi dalam kitab ni dia tak umai dalil dia tak umai dalil apa nakli tak umai. Dia umai dalil akli semua. Dalil akal semua. Sebab apa? Sebab apa? Kebanyakan cara khalaf ni dia umai dalil akli kebanyakan. Sebab kalau dalil nakli ni iaitu hanya orang Islam je percaya. Tapi kalau umai dalil akli, dalil akal ni, orang kafir pun dia tak boleh nak menafikan.
Sekiranya dia otak dia waras, dia akan nampak hakikat Quran tu. Dia pun tak boleh kalau mai Al-Quran, ni dalil dia yang ni. Tu hampa yang percaya, kami tak percaya. Tapi kalau buat mai dalil akal ni, fikir guna logik. Dalil akal ni orang panggil dalil logik lah. Logik akal. Dia pun betul. Dia pun tak boleh menafikan perkara tu. Percaman kita kata ada ilmu tu. Apa dia percaman kita? Dalil kita lah. Dengan sebab ada benar ni dalil ni. Dengan sebab kita fikir lah. Ada benda-benda yang ia Tuhan tu buat. Buat dengan apa? Dengan sifat kudrat dia lah. Itu cara kita nak fikir. Kata Allah Ta'ala ni ada sifat ilmu. Dengan sebab kita fikir ada benda-benda yang Tuhan buat ni. Buat dengan sifat kudrat dia lah. Maka kita pun retilah, fahamlah kata ada ilmu padanya, pada Tuhan tu. Kata ada sifat ilmu padanya, pada Tuhan tu. Maka pasal itulah dia pandai dan tahu buat. Ni pun kena tulis sikit ni, sebab nak bagi mudah faham lah. Tulis dekat tu. Maka kita pun retilah kata ada ilmu padanya, pada Tuhan tu. Tulis sikit dalam tu. Yakni kerana jikalau tidak ada ilmu padanya, tentulah tidak dapat dan tahu membuat perkara-perkara itu. Yakni kerana jika tidak ada ilmu padanya, tentulah tidak dapat dan tahu membuat perkara-perkara itu. Maka sifat ilmu dan iradat dan kudrat, kesemua itu berhubung kait pada ada perkara yang mungkin. Tutup ulang sekali lagi. Tentu terbit dia. Tengok percaman dia mudah ya. Sebab apa dia ulang-ulang pasal apa? Nak bagi tak banyak kali ngaji. Orang dulu-dulu ni kadang-kadang sampai 11, 12 kitab baru dia faham. Tak apalah, orang cara ikut touring kan tu. Setengah touring ni dia ulang pasal apa? Nak bagi dekat. Tu ikut atas guru jugalah. Habis saya mengaji ni tu. Guru ulang. Awal kali pertama ulang pasal saya nak nampak dah, tak nampak lagi. Ulang kali dah. Ulang ketiga, insya-Allah ingatlah. Tu percaman kita kata ada ilmu itu dengan sebab kita fikirlah. Ada benda-benda yang ia Tuhan tu buat dengan sifat kudrat dia lah. Maka kita pun retilah kata ada ilmu padanya, pada Tuhan tu. Tertulis ni, yakni kerana jika tidak ada ilmu padanya, kalaulah di zat Tuhan ni tak ada ilmu, tentulah tidak dapat dan tahu membuat perkara tu. Kalau Tuhan tak ada ilmu, dia nak buat macam mana? Maka sifat ilmu dan iradat dan kudrat, kesemua itu berhubung kait pada ada perkara yang mungkin. Nak boleh ada perkara mungkin ni, makhluk ni, tiga sifat ni dia ada hubung kait. Contoh macam mana? Contoh nak buat bangunan. Jadi sebelum nak buat bangunan ni, apa yang perlu ada? Mesti dia kena ilmu tu. Ni kena makhluk lah ni. Selepas dia ada ilmu, bila dia ada ilmu, barulah dia berkehendak nak buat. Bila kehendak nak buat, tu kalau dia tak ada ilmu, dia berkehendak tak? Tak boleh. Macam kita lah, duduk saja. Tapi cari ilmu. Contoh nak buat apa? Nak buat rumah.
Kita pun pergi lah masuk kursus apa. Oh, cara dia macam ni. Lepas tu kita balik duduk Ustaz, teringin dah buat rumah aku cari ilmu ni. Kalau kita ni ilmu dulu, ilmu kemudian baru kena nak buat. Selepas kena tu kita pun mula pergi cari barang. Kemudian kita pun pergi beli bata, baru kita buat. Tu kita kalau makhluk ni. Tapi kalau Tuhan, yang tu tidak ada dahulu kemudian sifatnya. Sebab sifat Tuhan ni semuanya qadim, semuanya sedia kena. Sebab itulah 3 sifat ni dia ada hubung kait. Ilmu, iradat dengan kudrat. 3 ni dia ada hubung kait dah. Sama lagi. Maka pasal itulah, sebab itulah, sebab ada sifat ilmu di zat Tuhan tu, dia pandai, dia pandai buat dan tahu buat. Dan apabila kita kejap, kita yakin kata ada ilmu padanya, pada Tuhan tu, dengan sebab kita lihat dah benda-benda yang Tuhan buat ni, maka tentulah tidak ada jahil padanya, pada Tuhan tu. Maka tentulah bila tahu dah kata Tuhan ni ada ilmu, maka itu tentulah kejaplah pula kata tidak ada jahil padanya, pada Tuhan tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kata Allah. Dan kena kita reti kata ada pada Tuhan itu hayah. Ambil satu sifat tak apa. Dia ulang balik, baca 2-3 kali ingat. Sebab dah bahasa dia mudah ni. Bukan apa, kita nak bagi nampak dalil tu. Sebab kewajipan atas kita ni, bagi orang yang mukallaf lah, orang yang cerdik akal fikiran ni, wajib dia nak kena tahu dalil. Tiap-tiap satu daripada 20 sifat ni dia nak kena tahu dalil, bukti dah. Kalau tanya ni, Allah ada sifat ilmu lah, ada. Hantar mana? Hantar mana tu lah. Hantar mana? Aku tak tahu, aku mengaji kata ada lah. Tapi apa bukti dia? Aku tak tahu. Yang tu belum lepas lagi fardu ain dah diri dah. Belum lepas lagi tuntutan. Sebab masih kita ni jadi muqallid lagi. Jadi orang taklid, orang ikut orang. Jadi kalau dalam bab apa syariat, bab fiqh, wajib kita ikut, ikut mazhab. Adapun dalam tauhid haram kita ikut. Cuma pendahuluan nak bagi sampai ke apa, sampai untuk kita nampak tu tak apalah. Kita ikut dulu permulaan ni. Lama-lama dah mengaji nampak sendiri lah. Tak boleh ikut lah. Kalau orang tanya kita, ni Tuhan ni ada sifat apa kudrat lah, ada. Hantar lah. Aku duk mengaji kita ada lah. Pak aku bahbak dulu lagi, aku duk hafal dah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lahu di sampai habis tu. Tuhan tahu lah Tuhan ni ada. Apa tanya dah? Aku tahu lah pak aku dah bahak. Yang tu lah. Apa dalil dah? Dalil aku tak tahu. Yang tu belum lepas ni. Pasal apa? Pasal dia pegangan hati dia turut orang. Bila pegangan hati turut orang ni, tak sunyi daripada berbolak-balik, tak sunyi daripada syok. Sebab apa? Sebab dia ikut orang. Contoh dia ikut guru dah. Tiba-tiba satu hari guru dia mai, saya buat kajian, dia kata ni Tuhan ni mati dah, kata. Dah kita pun ikut dia. Lama-lama kita pun akan ikut dia juga. Tapi bila kita nampak sendiri, kita nampak sendiri Allah Ta'ala ni ada sifat kuasa, apa dia dalil dia, semua kita nampak, maka walaupun guru kita tukar pendapat dia, tetap tukar. Sebab apa? Kita nampak dengan mata hati kita sendiri. Cuma permulaan ni, guru ni sebagai dia buat jalan kan. Dia buat jalan nak bagi kita nampak sendiri. Bila nampak sendiri tak boleh ikut guru lah. Tak boleh ikut perkataan dia lah. Bila kita nampak sendiri, itu pegangan hati kita. Itu penting tu ngaji tauhid ni. Sebab ilmu tauhid ni ilmu yang dapat menyelamatkan kita daripada kekal dan neraka selama-lamanya. Sebab itulah penting ilmu tauhid ni. Bila akidah kita betul, insya-Allah dosa banyak mana pun akhir sekali tetap kekal dalam syurga selama-lamanya juga. Kalau salah bab akidah, habis.
Kalau salah dalam buat fiqh boleh gagah lagi, dosa je. Tak jadi kufur. Kalau salah akidah ni habis ni kufur. Tu kena jagalah. Jaga akidah kita lah. Tu ni kita ngaji dalam kitab apa? Dalam kitab apa? Ta'lim tu. Dia sebut kata seafdal amalan. Amalan apa yang paling afdal? Ialah kita pelihara, jaga akidah kita. Kita jaga syariat kita, kita jaga hati kita. Apa dia? Melazimi ilmu agama. Iaitu seafdal amalan. Bukan seafdal amalan ni rajin duduk berzikir, rajin selawat, tu buat afdal juga. Tapi seafdal amalan. Apa dia? Kita pelihara akidah kita. Nak pelihara je lah, kena melazimi mengaji. Bukan duduk saja pelihara ada tak boleh. Pelihara ni dengan kita selalu melazimi mengaji. Bila dah terlupa, ingatkan balik. Yang tu paling afdal lagi. Kalau kita ada sebut muamalatu abdi li rabbi, pada perhubungan hamba dengan Tuhan dia. Kita jaga hubungan kita dengan Tuhan kita. Apa dia? Bab akidah, bab syariat, bab akhlak kita. Yang tu yang lebih penting tu. InsyaAllah sambung lagi akan datang lah. Wallahu a'lam. Tinggal kita yang kedua lah. Masa muka surat 94. Tu pasalnya bab menghadap kiblat ke? Betul tak ni? Ya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Kata musannif, bermula syarat yang keenamnya daripada 9 syarat bagi sah sembahyang itu. Ni kita masih lagi bahas berkenaan dengan syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ni dia ada 9 lah semuanya. Sebab itulah kita kena ingat, kata ulama, nak sempurna sembahyang kita ni nak kena tahu 4 perkara ni. InsyaAllah sempurna lah sembahyang kita. Yang pertamanya nak kena tahu rukun sembahyang. Yang keduanya nak kena tahu syarat sah sembahyang. Yang ketiganya nak kena tahu perkara membatalkan sembahyang. Yang keempatnya nak kena tahu perkara-perkara sunat yang ada dalam sembahyang. Tahu 4 perkara ni, insya-Allah diterima sembahyang kita tu. Adapun bab pahala yang tu lain. Bab pahala yang tu tengok kekhusyukan kita. Kalau kita sembahyang berjemaah, insya-Allah 20 jam kena. Kalau sembahyang seorang diri, ikut atas kekhusyukan kita. Cuma paling kurang pun bagi lepas tanggungjawab mana dah. Tapi lebih lagi, yang tu kena lebih lah. Nak kena ada hadir hati kita, duk sembahyang munajat Allah Ta'ala ni. Yang tu asing pula. Cuma yang ni bagi permulaan ni, nak bagi sah amalan kita tu, bagi lepas kewajipan, supaya di akhirat kelak ni tak menyesal. Yang tu ngaji tujuan kita yang tu ya. Bagi orang awam ni, tujuan kita ngaji dah kita bersibuk dengan kerja, nak suruh hafal ni kadang dah. Jadi kita mengaji bagi ingat, oh yang ni perkara sah, syarat sah sembahyang ni. Yang ni perkara membatalkan sembahyang ni. Oh yang ni rukun ni. Kita buat ikut panduan syarah. InsyaAllah di akhirat kelak ni tak menyesal sangat-sangat. Menyesal juga. Menyesal pasal apa? Pasal tengok orang lain duduk syurga lebih tinggi lagi. Semua yang duduk syurga bawah pada syurga Firdaus, semua akan menyesal.
Tapi nyesal pun tak nyesal sangat lah. Yang duduk dalam syurga Firdaus bersama-sama dengan Nabi yang tak nyesal. Lain pada tu, bawah pada tu, semua rasa kalau aku tahu di dunia ni aku raja zikir tak mati ni. Raja selawat tak mati, raja sembahyang tak mati. Kalau tahu tapi segan tu lah. Bukan tak tahu, semua tahu. Tapi malas kita tu. Nak apa kata tak tahu tu, semua tahu. Cuma taufik tu, khalaqu qadrati ta'ah al-abdi tu. Nak dapat taufik tu payah tu, hidayah semua dapat. Sebab tu lah kita kena perbanyakkan minta taufik. Taufik ni daripada khalaqu qadrati ta'ah al-abdi. Menjadikan kekuatan kepada hamba ni untuk buat ketaatan. Nak buat taat ni minta kat Tuhan taufik. Allah Ta'ala akan bagi, insya-Allah akan bagi satu kekuatan untuk nak buat. Sebab tu kena minta, ya Allah, berilah taufik kepada aku ya Allah untuk aku bangun malam tahajud. Ya Allah, bagilah taufik aku ya Allah untuk aku rajin selawat, contohnya rajin berzikir, rajin ucap tahlil, rajin istighfar. Semua kena minta. Supaya apa? Supaya kuat himmah kita. Itu kita nak buat benda tu. Ini sambungan kita bab syarat sah sembahyang ni. Bermula syarat yang keenamnya. Daripada 9 syarat bagi sah sembahyang tu. Apa dia? Wajiblah berhadap kepada kiblat. Berhadap tu dengan sekalian dadanya seorang tu. Kena hadap arah kiblat dengan dada kita. Iaitu berhadap dengan kiblat ni dengan 4 martabat. Dia ada 4 peringkat lah. Pertama daripada 4 peringkat tu, apa dia? Mengetahui kiblat, iaitu Baitullah dengan sendirinya, sendiri seorang tu. Dia mengetahui tu serta yakin lah. Yakin kata itulah Kaabah. Contoh macam mana? Seperti dilihat Baitullah, atau disentuh dengan anggotanya. Ni martabat yang pertama. Dan kita sembahyang ni mesti dia kena ada salah satu lah pada 4 martabat ni. Yang pertamanya mengetahui kiblat. Apa dia? Baitullah tu. Dan mengetahui dia sendiri. Baitullah ni rumah Allah. Kita kadang-kadang orang baru contohnya, orang tak pernah ngaji ni, rumah Allah. Duk sangka kata Allah dalam tu. Tu kena faham juga. Aku pun lagi ni pi apa buat umrah ke, pi duk suruh buka nak tengok Allah tu, kacau tu pun. Tu kena faham tu. Rumah Allah ni apa dia? Tempat ingat Allah tu lah. Sebagaimana hadis kursi yang Nabi sebut, qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman ni rumah Allah. Rumah Allah boleh. Hati orang beriman ni ialah tempat ingat Allah. Begitu juga Kaabah ni pun, Baitullah ni pun rumah Allah. Ini tempat ingat Allah. Biasa tengok situ, kita akan ingat Allah. Itu yang pertamanya, mengetahui kiblat. Apa dia? Baitullah dengan sendirinya serta yakin. Ni martabat pertama lah. Kita tengok dengan sendiri. Seperti dilihat Baitullah, atau disentuh dengan anggotanya. Anggota seorang lah. Dia bagi orang yang buta lah. Kalau bagi orang buta, maka dia sentuh. Dan martabat yang keduanya, daripada 4 tu, dengan khabar orang yang kepercayaan yang melihat kiblat. Ni martabat yang kedua. Orang yang kepercayaan, orang yang adil lah. Bukan orang yang kaki pembohong dah. Dan martabat yang ketiganya, zon akan kiblat. Zon ni kuat sangka lah. Kuat sangka akan kiblat. Zon tu dengan ijtihadnya. Dengan ijtihad seorang tu. Bila zon, dia mesti dia kena ada ijtihad. Ijtihad ni apa? Berusaha bersungguh-sungguh cari tempat cam. Kata arah ni lah arah kiblat. Contoh macam mana? Contohnya orang belajar ilmu falak ke, ataupun orang yang tahu guna kompas tu, maka itu mana
Dan martabat yang ketiga, itu macam mana? Zon akan qiblat dengan ijtihadnya. Bila zon tu? Pada ketika jauhnya seorang tu. Bila jauh boleh kita ijtihad. Macam lah ni kita jauh. Adapun orang yang duduk depan Kaabah, yang tu wajib dengan lihat Kaabah tu. Wajib dia kena yakin kata dada dia ni hadap kiblat. Walaupun ada tiang satu depan ni, wajib dia kena tengok tu. Oh, Kaabah tak sini, baru boleh. Kalau kita tak apa betul ni, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia duduk dekat. Bila duduk dekat, wajib kena tengok. Wajib kena yakin. Tapi kalau lah kita duduk jauh, macam kita di sini ni, Kaabah tang mana pun tak tahu kenapa. Maka itu boleh dengan kita zon, dengan kuat sangka. Kuat sangka ni dengan ijtihad lah. Dengan ada tempat cam yang kata arah ni lah arah kiblat. Dan martabat yang keempatnya, zon akan kiblat dengan taklid orang yang mujtahid. Dengan taklid, dengan ikut orang mujtahid lah. Taklid tu ketika jauhnya seorang tu. Kita tak pandai nak ijtihad ni, tak pandai nak tengok kompas ni, kita pun ikut orang. Lah ni mudah. Lah ni kita kalau kita masuk surau ke An-Ni'ar ke, kita tengok mihrab pun dia lah tu. Ada semua ikut orang tu. Depa ijtihad lah. Maka barang siapa yang tersalah pada ijtihad, dia tersalah pada ijtihad qiblat lah. Tersalah tu dengan yakin, bukan zon lah. Dia ijtihad, kemudian dia tersalah. Tersalah tu dengan yakin. Tersalah tu dengan yakin tersalah tu, maka wajib ia seorang tu ulang sembahyangnya seorang tu. Kalau lah dia tersalah ijtihad ni dengan yakin, maka itu wajib kena ulang ni. Macam mana? Contohnya dia duduk di Mekah tu, dia nak sembahyang dalam hotel. Dia bersegan nak pergi tengok lah dekat tingkap tu. Dia sembahyang lah dekat lobi tu, bayang. Selepas selesai sembahyang, kemudian dia pun pergi tengok di tingkap. Allah, Kaabah belah sini, dia sembahyang kat sini. Tu yakin. Yakin ni kena tengok sendiri dengan mata kepala kita. Kata yang tu lah Kaabah, maka itu wajib dia ulang balik. Tapi kalaulah tersalah tu dengan zon, yang tu tak wajib ulang. Contoh kita ijtihad yang pertama hadap arah timur, ijtihad kedua pula ke selatan tak, ijtihad ketiga pula barat tak, ijtihad yang keempat pula mai ke timur pula. Sah bayang kita, semua sah. Sebab apa? Sebab selagi mana kita tak yakin tersalah, maka mana ijtihad kita. Itu sebut ni. Iaitu maka barang siapa yang tersalah pada ijtihad qiblat, tersalah tu dengan yakin, dengan yakin tersalah tu lah, maka wajib ia yang seorang tu ulang sembahyangnya seorang lah. Adapun jika tidak yakin tersalahnya, tak yakin pun, cuma zon saja salah, macam mana? Seperti sembahyang subuh dan zuhur, ia seorang tu berhadap matahari naik. Berhadap matahari naik ni belah mana? Belah timur lah. Berhadap tu dengan ijtihadnya. Dia ijtihad sembahyang zuhur dengan subuh, ijtihad dia pun gunalah kompas ke ilmu falak yang kita reti. Tiba-tiba dalil bukti tempat cam dia menunjukkan kata belah timur. Dia pun sembahyang subuh, sembahyang zuhur ikut sebelah timur. Dan sembahyang asar, dia nak sembahyang asar ni, dia ijtihad ni. Dan sembahyang asar berhadap selatan. Nak sembahyang asar hadap kat dia lah. Asar ni subuh dengan zuhur kat sini. Kemudian asar pula hadap ke selatan tu. Dan sembahyang maghrib berhadap utara, hadap utara pula. Dan sembahyang isyak dan sembahyang maghrib berhadap utara, dan sembahyang isyak sekalian itu dengan ijtihadnya sekalian sembahyang lah. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni semuanya dengan ijtihad lah.
Contoh dia duduk dalam hutan ke, dia pergi duduk jangka terleking tu, kemudian dia sembahyang. Ijtihad pertama pergi ikut ni, kompas tunjuk. Ijtihad kedua kompas tunjuk kat sini. Dan tiada yakin tersalah mana-mana satunya. Salah satu mesti kena ada lah. Maka sah sembahyang sekalian itu. Sah semua lah. Sebab apa? Sebab dari ijtihad lah. Cukup syarat sah sembahyang lah. Sebab syarat sah sembahyang dah sebut apa dia? Termasuk syarat sah sembahyang ni berhadap kepada kiblat. Sama ada dia hadap tu dengan dia yakin kan dia dapat 4 martabat ni. Ikutlah kalau dia dekat, mestilah dia kena hadap dengan yakin. Kalau lah dia nampak Kaabah ni, ataupun dia boleh ambil yang kedua dengan dia ikut orang, ikut percakapan orang, yang apa pekerjaan lah. Dia tengok kiblat. Kita pun apa yang kalau ni kawan kita dia duduk hotel contohnya, hadap betul-betul aku apa Kaabah tu, dia keluar ni, dia tahu betul ni aku ni kita pergi ikut dia, boleh. Ataupun dengan yang ketiganya dengan zon, kuat sangka kita ada handset kita tak ke tu, jadi handset pun kompas merah juga, tunjuk kat sini selagi banyak asal lah, tunjuk kat ni lah, boleh. Tak ada masalah apa, selagi mana tak yakin kita salah. Nak yakin macam mana? Kena tengok sendiri kat bawah. Macam kita di sini ni, arah kot ni betul apa, kot ni betul apa, tapi dia kena ijtihad lah. Tapi bila jadi bunyi dia was-was lah Ustaz. Macam mana? Jadi bunyi was-was lah. Was-was macam mana? Subuh belah lain, Zuhur belah lain, Asar belah lain, jadi pening. Jadi dia sebut cumanya ketika ijtihad tu lah, dia setiap sembahyang tu dia ijtihad. Contoh sembahyang subuh dia ijtihad kot ni, dia sah dah. Sah bila sah selesai sembahyang lepas lah tuan-tuan. Lepas tu sekali ni sembahyang zuhur pula, ijtihad lain ni tadi. Rasa-rasa tak betul, rasa-rasa dia kalau rasa-rasa tak apa. Sebab apa? Sebab syarat sah sembahyang nak kena hadap kiblat, dah ada ijtihad pun dah. Sebab tu dia ada 4 martabat ni. Ikut kita lah nak pilih yang mana pun. Cumanya kalau kita duduk dekat, wajib kena hadap dengan yakin lah. Macam kita jauh, boleh kita ikut perkhabaran orang yang melihat Kaabah tu. Contoh kita duduk 600 ataupun 1 kilo daripada Kaabah tu, tak nampak, kawan kita duduk dekat tu, dia duduk contohnya dia duduk hotel yang atas lagi, kita duduk bawah ni tak nampak. Dia turun bagi kita apa, ni betul ni. Kita pun ikut cakap dia, boleh. Ataupun tak ikut cakap dia, kita zon. Kuat sangka. Bila kuat sangka ni, dia kena ada dalil, dia kena ijtihad. Dia kena ada tempat cam yang tunjuk kata arah ni lah arah kiblat ni, dengan dia tahu ilmu falak ke, ataupun dia tahu apa tengok kompas ke, pergi orang jauh. Tapi kalau ada yang kaum dhaif lah, sebahagian pendapat ulama dia kata kalau jauh ni memada kita hadap jihah kiblat. Jihah kiblat ni pihak kiblat tu ada arah barat, ada lah. Sebab tu kalau tengok masjid dulu ni kadang duk guna juga kompas tu. Tengok tak betul apa ni. Sebab dia ikut barat betul. Dia ikut 270. Kalau 270 ni dia ikut betul-betul barat. Kalau ikut yang law ni, kalau kompas law dia lari sikit 290. Tapi banyak dah ikut masjid kadang-kadang saja lah. Buka handset tu tak. Tengok kompas, orang dulu-dulu ni dia ikut pendapat dhaif tu. Dia ikut arah kiblat. Arah barat ni. Belah arah barat ni betul 270. Dia ikut tu. Tapi tak tepat lagi. Yang tepat yang law ni 290 kot. Kalau tu tengok yang apa buka apa dia lah, yang dia buat tu 290 saja. Tapi sah tak? Sah. Sebab apa? Ada pendapat ulama mengatakan kalau jauh daripada kiblat, memada dengan kita hadap kepada jihah kiblat tu, pihak kiblat. Dia belah barat. Contoh kita duduk dalam hutan, kita tengok matahari turun belah ni terbentak kayu, bayang-bayang bila sana lah, atau belah ni pun ni sebayang lah tu. Sah tak? Sah bayang tu. Tapi kalau kita berdoa kan, lepas tu kita nak sembahyang, orang tempat tu dia nampak kata kita salah. Orang tempat tu dia nampak Kaabah tak? Dia tak nampak lah. Tak nampak, dia tahu dia kata salah. Dia biasa kebiasaan dia dia tak boleh. Dia tak boleh ikut dia. Sebab dia nak kena ulang balik
yakin. Tu dia sebut yang atas ni. Dia kata barang siapa yang tersalah pada ijtihad qiblat dengan yakin. Yakin ni kena tengok sendiri, nampak sendiri. Macam dekat-dekat dengan Kaabah tu, yang tu boleh. Dia hang salah ni pasal apa? No, rumah aku belah ni dekat dia kata ni. Yang tu boleh. Jadi macam kita ni kata hang yakin tak? Yakin je lah. Hang nampak ke? Tak nampak. Tak nampak dia bukan martabat yakin. Dia pun martabat zon kan, kuat zaga kan. Walaupun kesemua dia kata kami semua hadap Allah ni. Tu depa yakin tak? Depa pun ijtihad je. Depa pun ambil martabat zon je. Bukan depa martabat yakin. Dia tak terbatas kita punya zon tu. Tak terbatas. Boleh. Dua tu sama saja. Lari dia tak Dia lari. Sebab tu saja kadang-kadang tengok masjid-masjid baru dia ikut 250. Masjid lama-lama tu kadang pergi saja tengok tak yang saya ada. Lari je kadang kita pun macam was-was juga. Masjid kawan tu ikut ni, masjid kawan ni ikut ni. Tengok yang ni masjid baru, ni masjid lama. Masjid lama tu dia kira ikut belah barat mana, belah barat, belah tu dia ikut 270 tu. Dia macam ada juga setengah-setengah macam di belah China apa sana tu, dia bukan ada arah apa barat. Sebab apa? Dia kira arah mana yang lebih dekat. Sebab bumi ni bulat. Contoh macam Kaabah duduk sini, kawan ni duduk sini. Dia pergi sini arah selatan. Maka belah tu kita ni sebab apa? Sebab belah timur yang lebih dekat. Untuk ke Kaabah tu boleh juga arah pun ni, betul juga. Cuma pusing jauh pun nak sampai tu. Dia kawan barat dia arah ke timur kan. Dia arah ke timur lah. Dia ikut tempat lah. Ada setengah tempat tu dia hadap arah selatan, ada yang ke timur. Macam kita Nusantara ni yang lebih dekat ke arah barat tu. Itulah. Masalah jika seorang ia seorang tu duduk pada satu tempat yang bersamaan sama jauh dan sama timbang. Sama timbang sama berat lah. Sama jauh sama timbang ni pada berhadap kiblat. Kalau hadap kod timur pun kira falak ni. Kalau hadap kod timur contohnya 1000 km. Hadap kod barat pun 1000 km juga. Duduk tengah-tengah. Macam mana nak hadap kod belah. Ni semua ni. Contoh macam mana? Seperti jika ia seorang tu berhadap matahari naik betul dengan kiblat. Kod timur lah. Betul dengan kiblat. Dan jika ia berhadap matahari jatuh betul dengan kiblat. Matahari jatuh belah barat betul dengan kiblat. Belah timur pun betul dengan kiblat juga. Kerana sama jauh dan sama timbang kedua pihaknya itu. Tengok dia pun pandai ilmu falak. Dia kira-kira belah ni pun 1110 1110 km. Yang ni pun 1110 km juga. Tepat-tepat ni. Nak ada kat mana ni? Sama jauh tu pada berhadap kiblat. Jawab bagi jika nescaya harus dan sah ia seorang tu sembahyang berhadap mana-mana suatu dan mana-mana satu dua pihak itu. Yang ni harus sah, dia nak ikut, dia hadap belah timur pun boleh, belah barat pun boleh. Ikut dia lah. Pasal apa? Pasal sama jauh, sama timbang tu boleh. Contoh macam mana? Harus tu seperti ia seorang tu sembahyang berhadap matahari jatuh belah barat lah. Dan apabila sudah beri salam, selesai sembahyang lah, maka ia bangkit sembahyang pula berhadap matahari naik belah timur pula. Maka sah kedua-dua sembahyang itu. Sebab apa sah tu? Kerana kedua-dua sembahyang itu berhadap kiblat. Berhadap tu dengan zon. Sebab dia ada 4 martabat tu. Ikutlah. Naik martabat pertama, martabat kedua, martabat apa. Cumanya kalau dekat yang tu wajib lah. Wajib kena hadap arah kiblat dengan yakin.
Bermula yang muktamad, pendapat yang muktamad lah, pendapat yang boleh kita berpegang dengan dia. Hendak berhadap ain qiblat. Ain ni diri kiblat lah, dengan zon. Berhadap tu pada ketika jauhnya kiblat tu. Ni pendapat yang muktamad lah. Pendapat muktamad walaupun duduk jauh sekalipun, kita kena hadap ain qiblat tu dengan zon. Kiranya kena apa kompas yang lah ni kena betul lah. Yang pakai satelit je lah ni kan, betul lah. Tu ke muktamad. Adapun qaul dhaif, dia kata memada dengan kita hadapkan ke arah jihad kiblat. Sebab tu kita kata ni orang dulu tak sah bayang hadap sah. Sebab itulah khilaf ulama lah. Sebab tu Nabi sebut ikhtilafu ummati rahmatun. Selisih pendapat di antara ulama-ulama ni satu rahmat lah. Kalau ada satu pendapat jenuh kita, jenuh buat. Cuba kalau ada 2-3 pendapat, tapi ulama lah, bukan kita lah pendapat tu, maka itu boleh kita ikut. Tiada memada, apa dia memada? Dan tidak sah sembahyang berhadap kepada pihak kiblat. Ni kaum muktamad lah. Dan kata qil, dia sebut ni. Dan kata qil, qil ni qila, dikata orang. Apa dah? Qala ba'dul ulama, kata sebahagian ulama lah, memada dan sah sembahyang berhadap kepada pihak kiblat jua. Memada, memada tu ketika jauhnya kiblat tu. Kalau jauh, sebahagian ulama mengatakan sah, kita hadap, arahkan dada kita ni ke arah pihak kiblat, ke arah barat tu. Macam mana dia buat contoh? Seperti Malaysia, Singapura dan Indochina, dan Siam dan Burma dan India, dan Sarawak, dan Sabah dan Indonesia, maka memada dan sah sembahyang berhadap matahari jatuh. Jadi negara-negara ni semua jauh daripada kiblat ni, dan lebih dekat sebelah barat untuk sampai ke Kaabah tu. Tapi kalau belah Vietnam tu, lurus dia kata tu. Kalau belah Vietnam tu, yang tu depa matahari naik belah timur, belah sana lah. Sebab tu kita ikut tempat-tempat. Kalau kita bawa kompas contohlah, kita ada pergi melancong luar negara apa, bukan boleh guna barat ke semua. Dia kena guna kompas yang ada tulis apa Kaabah tu, apa dia nama tu lah ni, yang app ni kan. Dia ikut tempat dia lah. Ni semua dia ikut barat ke semua, padahal tu Kaabah belah mana tu. Itu di sana lah, di Malaysia ni. Itu habis bab tu. Ni masuk bab lain pula. Ni mudah ni. Cuma ni kita ada syarah juga lah segi. Kalau kita apa matan ni dia bab tu lah, menghadap arah kiblat. Cumanya menghadap arah kiblat ni, kalau kita sebagai kitab ni lah, ni bagi orang yang wajib hadap arah kiblat. Ada juga sembahyang yang tak wajib hadap arah kiblat. Sembahyang apa? Sembahyang sunat dalam musafir. Musafir di situ tak syarat musafir lebih pada 2 mahalah. Musafir ni ada 2 jenis. Dia ada musafir pendek dan musafir panjang. Bila sebut kata musafir pendek, iaitulah keluar dari qaryah kita. Selagi duduk dalam qaryah kita, yang tu nama bermukim. Walaupun duduk ronda pusing qaryah ni, ronda pada pagi sampai petang, kira musafir tak musafir. Musafir ni syarat dia mestilah dia kena keluar dari qaryah dia. Contohlah sini ni Korea Langgar contohnya, kena keluar dari Korea Langgar, masuk Korea sempadan dia, maka itu barulah nama musafir. Cuma yang tu panggil musafir yang pendek, dan tak melebihi 2 marhalah. Contohnya 2 marhalah ni kita ambil ihtiyat 90 km. Dia keluar dari rumah dia, keluar dari Korea, belum sampai 90 km, nama musafir tu. Musafir apa? Musafir yang pendek. Adapun musafir yang panjang ni lepas pada 2 marhalah, iaitu nama musafir panjang.
Tapi di sini ni kita sebut ni sembahyang yang tak wajib hadap kiblat ni itu musafir yang pendek. Kalau musafir panjang boleh juga lah. Dia sembahyang sunat dalam kenderaan ataupun berjalan kaki ke. Contoh kita ni selalu dah duk melazimi sembahyang duha contohnya. Itu tak dan nak bayar ni, tapi kerja ni. Yang tu boleh tak bayar. Atas motor boleh sembahyang motor. Sembahyang motor tak bayar boleh tak? Boleh. Cuma syaratnya jangan bagi ada najis pada tubuh kita, pada pakaian kita, bawah tapak kasut kita. Dan jangan duk sembang lah. Dia pun cara sembahyang dia sunat dia hadap kiblat tu. Contohnya kereta ke, Allah ni kiblat ni dia pun kali kereta Allah tu dia pun Allahu Akbar. Kena beria saya buat kereta baca Fatihah. Kena rokok pun isyaratnya. Sujud pun isyaratnya. Jangan duk sujud betul lagi steril lepas kena lagi. Tu kena jagalah. Kena duk besar juga. Dia kena turun juga kepala tu. Habis turun sikit dah buat dah. Waktu rokok Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kemudian dia pun sampai di Losang tu dia tengok ada roadblock pula. Kacau macam mana ni. Tapi tak apa, boleh ngaji. Padahal dia boleh send dah pun. Dia pun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tu duk sembahyang ni hadap bailan. Padahal dia send dah pun. Tapi kalau dia tak ngaji kacau tu pun. Tu boleh tu. Yang tu hukumnya sunat kita hadap kiblat tu. Sekiranya mampu lah. Tapi kalau dah duk bawa kereta dah ni yang tu boleh. Ketika takbir tu pun dalam keadaan kita belah mana yang kita pergi tu, yang tu tengah kiblat kita, boleh sambil duk bawa kereta ni Allahu Akbar, baca Fatihah. Kemudian rokok, kita buat isyarat. Ni kalau lah naik kenderaan, sembahyang sunat lah. Apa jenis sunat tu? Sembahyang duha ke, sembahyang hajat ke. Pokok dia boleh minta kerja apa dia kena duduk bawa motor ni. Dia hajat tu. Boleh tak? Boleh. Cumanya kalau lah berjalan kaki, yang tu ketika rokok dengan sujud wajib dia kena berhenti tu. Dia kena rokok dengan sujud hadap kiblat. Adapun lain benda tu boleh jalan. Ketika baca Fatihah sambil jalan kaki boleh. Cumanya dia kena keluar karih lah. Tu habis lambat tu. Bermula syarat yang ketujuhnya. Daripada 9 syarat bagi sah sembahyang itu menutup aurat. Ni syarat yang ketujuh. Menutup aurat. Dia aurat ni terbahagi dua lah. Ada aurat yang dalam sembahyang, ada aurat luar sembahyang. Cuma aurat ni dia ada dua makna. Boleh tengoklah kita Nailul Rajah lah, syarah bagi Safinatun Najah. Dia sebut tu aurat ni dia ada dua makna. Yang pertamanya makna aurat tu wajib ditutup. Yang keduanya haram dilihat. Dua makna, wajib ditutup dengan haram dilihat. Contohnya boleh sebut kata aurat ni pendapat yang muktamad lah. Aurat wajib ditutup bagi orang perempuan ni takat mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Adapun haram dilihat seluruh tubuh. Itu pendapat muktamad. Tu kadang-kadang kita tanya macam mana kita seluruh tubuh ni. Yang tu pendapat muktamad kata seluruh tubuh ni termasuk muka pun, tapak tangan pun, yang tu haram dilihat juga. Itu kalau pendapat muktamad lah. Cuma ada sebahagian ulama dia ingat tu pendapat Imam Rafi'i. Dia kata makruh sekiranya tidak ada syahwah apa lah. Tapi kalau ada syahwah, tengok ada syahwah haram. Tengok pokok haram. Kalau tengok pokok ada syahwah, haram juga tu pun. Sebab apa? Dia akan membangkitkan syahwah tu. Itu haram tu. Ni bab menutup aurat lah. Dia sebut menutup aurat. Menutup aurat tu dengan suatu yang suci. Ini syarat ni dalam menutup aurat ni. Yang pertamanya dengan suatu yang suci. Kalaulah suatu tu tak suci maka tak sah. Kemudian yang menegah daripada dilihat warna kulit. Jadi syarat nak tutup aurat ni masihlah kena ada dua syarat ni.
Apa dah? Yang pertamanya dengan suatu yang suci. Yang keduanya suatu yang suci itu menegah daripada dilihat warna kulit. Kalau suci saja tak menegah lihat warna kulit, maka tak sah juga. Contoh macam mana? Dia ambil plastik jernih tu, suci. Dia nak bayar ni pakai plastik jernih tu, nampak dalam tu. Sah tak sah? Pasal apa? Pasal tak cukup syarat dah. Dia mesti dah kena suatu yang suci. Yang keduanya yang menegah daripada dilihat warna kulit. Maka ditutup akan dia akan aurat ni pihak atas, atas aurat dah, dan kelilingnya. Ini keliling aurat dah. Apa dah? Keliling tepi. Ni kalau tutup aurat dia pada pihak atas dan keliling tepi. Adapun pada pihak bawah tak boleh tutup. Contoh macam rumah zaman dulu ni, ini buat papan renggang-renggang tu, Tok Wan duk mayang atas, yang anak cucu dia duk jalan kat bawah tu. Nampak batas mayang? Tak batas. Sebab apa? Sebab wajib tutup ni daripada pihak atas dan keliling tepi. Adapun pihak bawah tak wajib. Ni pun dalam kitab syarah-syarah ni dia bahas panjang lagi lah. Macam mana kalau ketika sujud nampak apa betih tu ketika sujud tu. Contoh apa orang duduk depan kita, apa sah depan ni, kita duduk belakang ni, ketika sujud tu nampak paha dah ni atas boleh lutut tu, batas mayang. Yang tu pun tak batas. Sebab apa? Dia kira pihak asal. Pihak asal ni dia kira pihak bawah tu. Bermula aurat lelaki. Bermula aurat lelaki dalam sembahyang dan di hadapan sama lelaki, dan di hadapan perempuan yang mahram, yang haram nikahnya, yang perempuan tu haram nikah tu dengan sebab nasab dan susuan dan berambilan, iaitu antara pusat dan lutut. Ini sebut dia masuk aurat lelaki ni. Bermula aurat lelaki pada syarak ni yang wajib kita kena tutup ni dalam sembahyang. Satu, dan di hadapan sama lelaki. Itu yang kedua. Dan di hadapan perempuan yang haram nikahnya, yang perempuan tu haram nikah tu dengan sebab nasab, dengan sebab keturunan. Ni pun dah kena ulang juga lah. Bab mahram. Mahram kita ni, mahram dia ada 3 jenis. Dia ada mahram dengan sebab nasab keturunan, dia ada mahram dengan sebab susuan, dia ada mahram dengan sebab musaharah, dengan sebab berambilan. Ni semua nak kena tahu ni. Mahram dengan sebab nasab keturunan kita ni dia ada 7 jenis orang. Dia kena ingat lah. Tak suruh hafal pun, suruh ingat dia. Dia hafal ni, ingat ni. Ingat ni kalau orang kata ni mahram hang ni, mahram aku, tu ingat. Kalau hafal ni satu, yang tu hafal. Yang pertama apa dia? Yang pertamanya ibu kita ke atas. Tu mahram kita tu. Sebut ibu ke atas senang. Kalau sebut ibu, tok, nek, panjang. Sebut ibu ke atas ni, selagi mana masih hidup, tok dia ke tok nek dia ke sampai ke atas tu, maka tu mahram dia. Yang keduanya anak ke bawah. Anak ke bawah ni anak, cucu, cicit, piut. Lepas tu kalau kata orang kata apa, lepas piut kita apa, itu lah kebanyakan lah. Selalunya sampai cucu cicit lahir kau pun. Piut pun payah jumpa lah. Yang tu pun mahram kita. Yang ketiganya saudara seibu sebapa, dan saudara sebapa dan saudara seibu. Yang tu mahram. Dia sebut kata mahram ni haram nikah dengan dia, aurat antara pusat dengan lutut, sentuh tak betul. 3 tu dah sebut kata mahram. Bila sebut kata mahram, haram kita menikah dengan dia, kemudian aurat antara pusat dengan lutut, sentuh dengan dia tak betul wudu. Yang ketiga apa dia? Saudara seibu sebapa. Pak dengan mak sama. Kita ni abang, dia adik. Ada saudara sebapa. Adapun saudara sepak, saudara sepak ni pak sama, mak lain-lain. Yang tu pun saudara juga. Haram nikah dengan dia, aurat antara pusat tu. Dia ni adim mahram kita untuk musafir boleh. Ataupun saudara semak. Semak ni mak sama, pak lain-lain. Mak yang sama, pak lain-lain. Yang tu pun saudara juga.
Yang keempatnya itulah anak perempuan bagi saudara lelaki kita. Apabila kita ada abang, kita ada adik lelaki, anak dia tu, anak perempuan dia tu, anak menakan. Anak menakan bagi saudara lelaki kita. Yang tu pun mahram kita juga. Begitu juga anak saudara ataupun anak menakan bagi saudara perempuan kita. Kita ada kak, kita ada adik perempuan. Anak dia tu, dia kira mahram kita. Kemudian mak menakan hingga ke atas sebelah pak. Yang kedua, yang keenam lah. Yang keenamnya mak menakan sebelah mak, sehingga ke atas tu. Kemudian mak menakan sebelah pak sehingga ke atas. 7 tu. Adapun kalaulah mak menakan sepupu, mahram kita. Bukan mahram kita. Pasal apa? Pasal mahram kita ni siapa dia? Mak menakan sebelah mak. Siapa dia? Saudara bagi mak kita. Saudara bagi mak kita, saudara bagi tok kita, sampai ke atas. Adapun mak menakan sepupu, yang tu bukan mahram kita. Ataupun mak menakan isteri kita. Ni banyak orang salah faham ni. Mak menakan isteri. Mak menakan isteri bukan mak menakan kita. Mak menakan kita siapa dia? Kak mak kita ataupun kak pak kita. Yang tu mahram kita. Sebab apa? Dia ada pertalian darah tu. Adapun mak menakan isteri bukan dia. Yang tu wajib kena tutup aurat juga. Begitu juga isteri pak menakan. Ada banyak juga ni kan. Kita ada pak menakan, kemudian dia kahwin dengan perempuan tu, isteri pak menakan kita lah. Yang tu pun salam sopa juga. Aurat pun tak tutup pun. Dah wajib kena tutup tu. Sebab mereka tu orang panggil mahram muaqqat. Dia mahram, kita mengaji dalam bab menakah, dia ada 2 jenis mahram ni. Dia ada mahram muabbad, dia ada mahram muaqqat. Mahram muabbad ni mahram selama-lamanya. Walaupun kita dah cerai dah dengan isteri kita, tetap dia tu mahram kita selama-lamanya. Dia ada mahram muaqqat, mahram sementara waktu. Macam mana? Mahram sementara waktu ni kak ipar kita. Kemudian mak menakan isteri kita, anak menakan isteri kita. Yang tu mahram juga, tapi mahram sementara waktu. Mahram yang tu dengan makna haram nikah ya. Aurat bukan termasuk tu, sentuh badan tu. Mahram muaqqat tu. Tu kena bezalah. Tu 7 jenis tu. Kemudian disebut dan susuan. Begitu juga aurat laki-laki dengan perempuan, mahram yang haram nikah dengan sebab susuan. Susuan pun sama 7 jenis orang tu juga. Cuma tambah susuan belakang ni. Susuan ni mestilah kena menyusukan kanak-kanak tu 5 kali susu. Dia kanak-kanak yang bawah umur 2 tahun. Contohnya kita ada isteri kita pun dah ada susu, kemudian teringin nak anak susuan. Boleh kita cari kanak-kanak tu yang bawah umur 2 tahun, dia menyusu dengan isteri kita 5 kali susu. Tapi dia kena berasingan lah. Bukan masa yang sama. Berasingan. Bahkan kalau kita nak pam siap pun boleh, tapi pam tu dia kena berasingan. Tak boleh pam yang sama tapi dia bubuh 5 botol. Dia sebab yang ni sejam, yang ni 4 jam pula, boleh ni pula, yang ni pula esok pula. Tak boleh. Dia kena berasingan. Contoh hari ni dia pam dah, dia bagi dulu. Petang sikit lah pam pula, dia bagi pula 5 kali susu, 5 kali bagi susu. Maka anak tu jadilah mahram dia. Mahram sama sebagaimana anak kandung. Cumanya dia tak boleh makan harta pusaka yang tu. Kalau lah pak susuan dia mati, dia tak boleh makan harta pusaka. Dia beza orang tu. Yang lain semua sama. Nak bawa pergi musafir ke, nak main tidur di rumah kita tak pakai tudung kan sama mahram siapa tu. Cuma dia seorang saja. Siapa yang menyusu dengan isteri kita tu, dia seorang saja mahram sebelah kita ni. Adapun adik dia, mak dia ke, abang dia ke, yang tu bukan mahram kita. Siapa yang menyusu saja. Dan berambilan. Begitu juga berambilan. Kalau kita Arab disebut musaharah.
Musaharah ni berambilan. Haram kita menikah dengan seorang tu dengan sebab berambilan. Contoh macam mana berambilan ni? Berambilan ni dia ada 4 jenis orang. Apa dia berambilan ni? Contohnya mak mertua kita. Pasal apa yang dia sebut berambilan ni? Kita ambil anak dia menjadi isteri kita, maka haram nak ambil mak pula. Tu berambilan tu. Dengan sebab mahram, dengan sebab berambilan, sebab kita ambil anak seorang perempuan tu jadi isteri kita. Bila tak ambil saja, haram lah. Nak ambil mak tak boleh lah. Nak ambil tok dia tak boleh lah. Tu apa yang berambilan. Dengan sebab ambil lah. Dia ada 4 jenis orang. Yang pertamanya mak mertua, yang keduanya menantu, yang ketiganya mak tiri, yang keempatnya anak tiri. Yang ni semua mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Mak mertua mahram selama-lamanya. Walaupun kita dah cerai dengan isteri kita, ataupun isteri kita dah mati dah, walaupun dah mati ni, boleh dah hari raya nak pergi salam dengan mak mertua kita. Dia tetap mak mertua walaupun dah cerai pun. Selama-lamanya lah. Aurat antara pusat betul, sentuh tak betul-betul, haram nikah dengan dia selama-lamanya tu. Itu mak mertua. Cumanya yang beza dekat anak tiri je. Kita ingat itulah. Kat anak tiri ni semata-mata akad nikah tak jadi nak tiri. Dia syarat dia kalau nak tiri ni, mestilah lelaki tu dah jima' dah isteri dia, barulah anak tiri tu menjadi mahram dia. Contohnya kita menikah dengan seorang janda yang ada anak perempuan. Jadi selepas kita pun akad nikah dengan wali bagi janda ni, selepas sah terima nikah tu, anak perempuan dia tak jadi wali, tak jadi mahram kita ni. Boleh tak kita cerai dia nak nikah, tengok berkenan kat anak pula ni, dia ceraikan isteri dia tu, dia nikah dengan anak pula, boleh tak? Boleh. Selagi mana dia tak jima' isteri dia, tak jadi mahram ni. Ketika nak jadi mahram ni, selepas dia jima' isteri dia, maka barulah anak bagi janda tu jadi mahram dia. Itu pun mahram selama-lama juga lah. Selagi mana dia belum jima', maka boleh. Dia nak cerai, dia nak nikah dengan anak dah boleh tu. Sebab tak jadi mahram lagi. Tu mak mertua. Kalau tu mertua, mak tiri. Mak tiri sama juga. Kalau tok tiri je dah. Tok tiri pun ada kalanya mahram, ada kalanya bukan mahram. Nampak beza tak? Tok tiri yang mahram ni macam mana? Tok tiri yang mahram ni, tok wan kita menikah dengan perempuan lain, yang tu tok tiri yang mahram kita. Tok tiri yang bukan mahram kita ni macam mana? Iaitulah mak mertua bagi pak kita yang bukan tok kita. Nampak tak? Tu kena faham cakap tu. Tu nikah ni kena dekat dah. Mak mertua pak kita, mak mertua pak kita ni, dia tu bukan tok kita. Pak kita dia kahwin 2. Contoh mak kita nama Minah, mak tiri kita nama Fatimah. Jadi Fatimah ni dia ada mak dia. Mak dia tu mak mertua pak kita lah, tapi bukan tok kita. Tok kita ni siapa dia? Ni mak bagi pak kita, ataupun mak bagi mak kita ni. Tu baru tok kita. Mak bagi mak tiri kita, yang tu bukan tok tiri kita. Nak nikah dengan mak dia boleh tu. Kebanyakan gitulah. Dia bawa, jom pergi raya ni kita pergi raya dengan tok tiri. Dia tak ada istilah tok tiri. Dalam syariat kita ni, dia cakap mak tiri je. Kalau tok tiri pada cakapan tu adalah yang kita nikah dengan tok wan kita tu. Kalau istilah fiqah dia kira mak juga tu pun. Kalau tok tiri yang tu haram tersentuh dengan dia. Kebanyakan masalah ni lah. Dia sangka kata tok tiri juga. Dia buat pergi raya-raya tu, ni tok tiri ni, salam semua, tak boleh, haram. Kena jaga aurat tu. Sebab yang tu dia takat pak kita aja. Dia dengan pak kita semaram, adapun dengan kita tak. Sebab kita ni keturunan sebelah mak kita ni, itu mahram kita. Atau kena terbeza tu. Iaitu antara pusat dan lutut.
Tu aurat laki-laki tu. Laki-laki dalam sembahyang berhadapan sama-sama laki dan hadapan perempuan yang haram nikahnya. Ialah antara pusat dan lutut. Bila sebut antara ni, diri pusat dengan diri lutut tak masuk. Bila sebut di antara kan, antara pusat dengan lutut, diri pusat dan diri lutut masuk tak masuk. Cumanya wajib tutup juga. Tu tutup apa? Abang wajib wasilah. Sebab apa? Nak bagi sempurna yang wajib zati ni, mestilah dia kena tutup lebih juga. Contoh nak sembahyang, tertutup antara pusat dan lutut je. Ketika rukuk lagi terangkat, batal sembahyang juga. Sebab itulah wajib kena tutup juga diri pusat dengan diri lutut. Sebab nak bagi sempurna tutup yang wajib tu. Ada sebut dah. Dan wajib tutup pusat dan lutut. Ni apa yang wajib wasilah lah. Pasal apa? Kerana menyempurnakan tutup yang wajib. Sebab nak bagi menyempurnakan tutup yang wajib. Asal tak wajib tutup, tapi wajib juga. Sebab nak bagi sempurna tutup yang wajib tu. InsyaAllah akan datang pula. Tanya sambung. Dan aurat lelaki dalam khulwah. Khulwah ni duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang, aurat dia tengah mana? Tu Piramli dia buat apa cerita tu semua sah maya apa nikah keluarga nombor 9 kan. Pusing kot ni sah, pusing kot ni sah. Sah dah dalam nikah. Contoh kalau tanya kita lah, seorang janda ni dia ada anak perempuan, kemudian nak menikah dengan duda ada anak lelaki. Sah tak? Pak nikah dengan mak, anak nikah dengan anak, sah tak? Sah kalau tanya lah. Pak nikah dengan mak, anak nikah dengan anak, sah ke tak? Sah tu pasal apa? Pasal tak ada persaudaraan apa ni. Contohnya pak nikah dengan mak, lepas tu anak dua-dua duduk rumah sekali, payah lah kita, nikah kali lah. Tu panggil bisas bantai tu. Pak tidur dengan mak, anak tidur dengan anak, dua-dua sah. Ataupun macam Piramli buat, anak nikah dengan mak, pak nikah dengan anak. Kat Piramli kan, Piramli nikah dengan mak dia tu. Yang pak dia lah nikah dengan anak, sah tak? Sah juga. Itu nak panggil pula. Tak tahu nak kata tu. 69. Tu dah. Pak nikah dengan anak. Yang anak lah nikah dengan mak. Kalau nisbah pada mak tu, pak Piramli nak kena bagi apa? Bagi pak dia. Dia pula kena nisbah pada dia kahwin dengan menantu dia, nak kena bagi anak lah dekat pak tu. Tapi sah hukum sah. Kalau panggilan tu aku suka lah. Tak masalah tu. Cuma kata sah lah. Wallahu'alam. Aku boleh pernah tanya boleh lah. Aku tak faham lah. Wallahu'alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا زدنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.